Sudah koyak. Mana koyak? Mana? Larat aku. Dah bersenam ni, sihat rasa badan. Ini macam kalau. Betul-betul. Siapa nak boleh tempah dengan kita orang. Betul-betul. Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Oh, patutlah banyak dalam raga tu. Boleh bagi sikit? Mael nak jual. Ish, kau jual ayam dah lah. Alah. Bagus satu. Jadi, siapa yang conteng ni? Kau ke? Bukan, saya tak buat ini semua. Pokok bukan tempat conteng. Dah buat. Selepas itu, ia akan diperah di dalam mesin. Dan terhasillah minyak sawit mentah. Oh, lepas tu dah boleh gunakan. Jangan risau, jangan gundah gulana. Bagi je ni kat Opa. Kalau Opa nak penerangan lebih, panggil je Abang. Abang ejen yang sah untuk barangan ni. Banyaknya. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Terima kasih, Opa. Ada nampak orang gunting rambut? Gunting rambut? Ya, cikgu baru teringat. Ada khidmat gunting rambut di sana. Esok pagi giliran kelas aman. Jadi, siapa yang nak gunting? Dah. Pergi kemas barang-barang korang. Abang nak buang kaca-kaca ni dulu. Lepas tu boleh balik. Baik. Kau semangat Abang Is ni. Buat orang terkejut je. Abang lagi terkejut dengan korang menjerit. Tengok. Mana kau dapat? Sabutan petua. Kat sini rupanya korang. Lama kita orang tunggu kat taman. Kata nak main. Pokok besar macam tu boleh tumbang. Hairan betul. Asyik baik tak kembang masa kita lalu semalam.